Sana kerana ni first gunung anda. Yes. Adakah ini gunung yang pertama dan ada lagi gunung kedua, ketiga, ataupun ini gunung pertama dan gunung terakhir? Okay, sekarang pukul 4.30. Dah sampai ke Taman Negeri Kenaboy. Okay. Agak ni kita orang grup paling lewat. Kau lah punca. Okay. Ada guide seorang ni. Punca. Sekarang kilometer 1.28. Masih jalan tar. Dah bunyi nafas kerbau lah masing-masing. Nombor sahan tu. Oh, jalan pacak ni. Sekarang pukul 5.34. Kita dah 3 km. Yes. Oh, ni ada simpang. Ambil kiri. Okey, kita dekat tadi. Kita lepak lama sana. Nak rehat, nak tidur. Okey, jom. Nak makan, solat nanti. 3 meter je. 3 meter ke? 3 meter. Kita banyak menurun. Menurun tu sampai. Tadi 300 meter je. Ha? Tadi? Tadi kat situ je. Okay. Pukul 6.12. Hampir 5 kilo. Kita sampai checkpoint. Untuk rehat dan solat. 1 jam 40 minit. Tak tu apa dia nak? 4.30. Okey dulu. Pukul 7 minit. Okey, danau kita. Kita teruskan perjalanan. Okey. 6 kilometer. Kau tak nak ambil gambar ke? Tak apalah. Enjoy the view je. 7.36. Ya, alhamdulillah. Dia dah sampai 7 km. So beginilah trek di kilometer ke-7. Pasal muka aku tak ada lagi hari ni. Aku nampak muka aku. Mana belakang. Kita pace santai je. Pace cepat daun. Sekarang jam 1 minit lagi nak pukul 8. Tapi dalam hutan ni macam baru 7.30. Kilometer ke 8. Pukul 8.34. Okay. Alhamdulillah. Selepas 8 kilo, pukul 8.45 kita sampai Camp Orchid. Mari kita lihat sekeliling Camp Orchid. Saya. Bawa naik. Pukul 9.04 minit. Teruskan daripada Camp Orchid ke puncak. Oh, angin. Mungkin aku dah kurus kot.
Okey betul. Aku sekarang ni hampir 9 kilo. Pukul 9.42. Aku keseorangan. Yang lain ada dekat belakang. Ini terus. Dapat jap. Buka beg. Tunggu member belakang. 2 orang tu. Kita hampir sampai bukit. Tengoklah Herman yang sedang struggle. Baru ada cerita. Pukul 10.33. Sini TM. Okay, sikit lagi. Kita lihat sini sekejap. Awan boleh halang pandangan tapi bukan halang semua. Kau pegang kat kayu tu. Ha. Yes. Sekarang ni jam 10.53. We're almost there. Ya, dia tak tipu lah. Alhamdulillah. Okay. Dah hafal kan saya. Bagi dah lebih. Tahniah. Dah ada kebuk dia kan? Oh ni kebuk dia. Runtuh lah. Apa? Ngasuh orang ni. Ada bok belakang. Okey man.
Oman, tahniah. Tahniah kerana ni first gunung anda. Adakah ini gunung yang pertama dan ada lagi gunung kedua, ketiga, ataupun ini gunung pertama dan gunung terakhir? InsyaAllah kalau ada rezeki kita try next challenge. Yeah, Tapi pastikan training. training pastikan training. At least tangga di IY tu dulu. Kalau tak lepas tangga di IY tak payah. Okay? Yes. Agak tu. Jom. Ui, alamak batal. Tak apalah. Yes. Kita dah sampai ke puncak. Pukul apa? Sekarang 11.18. 11.18. Okay, 11.18. Ya. Alhamdulillah. Tak apa. Alhamdulillah. Yang sedang berehat. Nah, lepas ni ramai lagi. Berbumbungkan angkasa kelabu, lantainya bumi retak seribu. JBH minta nyawa. Lawan tetap lawan. 11.14 kita dah siap nak Kita turun. sampan ya. Cari tong Dah sampah. siap bergambar. Okey, nak turun. Okey, boleh turun. Ni memang kena hati-hati sikit memang. Okey, sekarang ni jam 1.37. Kita sampai camp Orchid. Kita rehat sebentar. Ini dah tumbang. Sekarang lagi menenun nasi. Okay. Pukul 2.57 kita sampai ke camp Sungai Kering. Okay, tempat yang kita berhenti pagi tadi untuk solat subuh. Ini sungai dia. Tengok Herman jalan. Sakit oh. Dia nak macam ni. Dia macam tikam kuku. So memang kena ketat. Ikat betul-betul. Ha? Ayam hutan. Tu ayam. Ayam hutan. Selepas 1962 km, pukul 4.17 kita sampai ke pintu gerbang Taman Negeri Kenaboy. Selepas 9:39 minit pendakian, tak termasuk rest apa semua tu. Alhamdulillah sampai juga akhirnya. Yes.